Okay, Assalamualaikum, selamat tengah hari. Okay, hari kita nak ceritakan kereta lama tapi bawa macam kereta baru. Okay, hari ni kita ada sebuah Nazaria, legendary lah kira Nazaria ni. Dah kurang atas jalan lah. Okay, dia memang ada masalah bahagian bawah, bahagian undercarriage dia memang dah banyak yang dah rosak. Dia bagi tahu kita dia elemen banyak kali memang tak dapat. Steering ni saya ingat macam ni, memang tak sedap lah bawa. Dia pun suruh kita check, kita pun dah check, kita pun dah quotation kat customer, kita nak buat habis bahagian bawah. Okay, untuk kereta Nazaria ni, barang apa yang kita tukar, ni barang-barang dia. Kita boleh tengok Kat tangan saya ni adalah absorber bahagian hadapan. Kita boleh tengok saya tekan ni lembut je turun ke bawah. Bila saya tekan, saya lepas, nampak slow je dia naik. Maksudnya kat sini dia punya pressure untuk dalam absorber ni dah habis, dia dah loose. Jadi tu bila kita jalan tak rata dia duk 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 bunyi. Ni lah, dia dah loose, nampak slow je naik. Okey, ni untuk bahagian belakang. Tengok saya tekan, nampak dah lembut. Bila absorber ni terlalu lembut, yang main adalah spring. Absorber ni dah habis. Maksudnya memang tak ada rasa ada absorber lah. Maksudnya dia hanya bergantung pada spring saja. Ni mounting absorber depan. Kita boleh tengok, nampak tak tu, crack. Lagi satu dia punya ni dah ternaik. Nampak bearing dia pun dah keras lah. Saya nak pusing ni pun keras ni. Ini nama dia stabilizer link. Kita boleh lihat dah lembik macam ni lah. Takut-takut nanti lama-lama kita pakai tercabut pula. Jadi masalah nanti Yang ini dia punya step bubbles lah. Step bubbles dia. Setiap kali buat undercarriage, benda ni jangan terlupa. Benda ni kena tukar sekali. Okay, ni dekat tangan saya ni lower arm lower arm bahagian depan. Kita boleh tengok bush untuk lower arm dia pecah. Kalau bush ni pecah, dia punya bahagian ball joint ni okey, better kita tukar dia punya bush. Sebab bahagian ball joint ni okey, tapi untuk kereta ni ball joint dia dah lembut dah. Nampak ada setengah berat, ada setengah ringan. Untuk ball joint ni jangan bawa main Kalau dia tercabut, kita tengah bawa keluarga, memang kita dalam keadaan bahaya lah. Sebab kita tak tahu dia nak ke mana. Jadi itulah pentingnya kita kena check bahagian suspension kita okey ke tak okey ke. Lagi satu, kereta ni ada masalah isu. Dia punya arm ni ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Bila ada bebanan dia ke depan ke belakang. Sebab tu elemen satu punca boleh tak dapat. Sebab apa? Bila bush ni pecah, dia tak dapat duduk tetap. Dia akan ke depan ke belakang, ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Tu jadi steering pun tak dapat nak tegak sebab bush pecah. Okey, ni dia punya dry sub Dry sub dia pun dah koyak, dalam pun dah masuk pasir. Dry sub ni sebenarnya dah ada free tau. Nampak? Dengar tak tu free dia? Kalau dengar lah, dia ada free. Bila dry sub dah ada free, walaupun kita tukar boot, dia tetap akan bunyi. Sebab apa? Bahagian dalam ni dah ada free. Jadi elok tukar sebatang daripada kita tukar dia punya boot saja. Untuk sebelah lagi pun sama, dia dah ada free play. Jadi kalau nak tukar, biar tukar sebatang, jangan kita tukar boot saja. Sebab dia dah ada free. Takut nanti lama-lama kita tukar boot, dia akan bunyi. Dah 2 kali kerja, better tukar je sebatang, boleh tahan lama. Okay, mungkin ramai dah tahu dekat depan saya ni apa benda. Ni nama dia steering rack satu batang. Sebenarnya kereta ni ada isu yang tadi yang steering sengit tu berpunca daripada steering terlalu banyak free. Dia bahagian kiri kanan ni okey, dia masalah dia bahagian tengah. Bahagian tengah ni terlalu banyak free. Bila free banyak, kita alignment steering dah banyak free, memang tak dapat betul-betul yang macam mana kita nak. Sebab apa? Condition untuk dalam steering rack ni dah ada free play. Jadi nak dapat macam mana kita nak drive tu selesa, tak menarik-narik steering, better tukarlah sebatang ni. Boleh tahan lama, kita bawa pun selesa,
Lagi satu kita yakin lah dalam keadaan yang selamat. Okay, alhamdulillah kita pun dah selesai buat pemasangan. Kereta pun kita dah hantar pergi elemen apa semua, kita dah test lah. Memang bawa pun dah tegak, bunyi-bunyi bahagian bawah pun dah hilang. Kereta pun kita dah boleh delivery pada customer lah. Mana yang nak servis kereta, mana nak repair kereta, terus direct kita di mana? Di Jalan Auto.